So guys, Syarizan Fragrance here. So yang bersama dengan saya sekarang ialah Hanafiz. ya, Hanafiz. Selalu korang akan nampak kat FYP Hanafiz ni dok review perfume macam-macam lah yang dia buat. Alright, apakah 3 pilihan perfume Zindor daripada Hanafiz? Kita start daripada top 3. Top 3 X Talisman. X Talisman nombor 3. Kenapa Talisman? Oh, itu among the best for me lah. Blue Talisman punya dia sebab dia dah tukar formulation. Okay, So among the best lah for me. among the best. Okay, Black Shadow. Black Shadow number 2. Baccarat Rouge yang versi manly sikit, Ya, darker version. And saya dulu review start dengan Zindor jugalah. okay. So antara yang bagi impact and memorable sikit adalah Elixir. Elixir. Elixir, Memorable Boleh tak kongsikan sikit apa memorable daripada Elixir tu? Okay, dulu waktu start review memang saya start dengan Zindor lah. Zindor adalah few brand lain kan. Tapi antara brand terawal lah. So saya start dengan Elixir lah sebab waktu tu Zindor antara yang terawal keluar bau pada Sauvage Elixir. Ya. So Elixir memang soft spot sikit lah. Oh, ada lekat sikit hati lah. Okay, terima kasih Hanafiz.